Nama penerbit terkenal A. Aida kembali jadi perhatian kali ini bukan sebab drama atau kontroversi, tapi kerana satu perubahan yang cukup menyentuh hati. Baru-baru ini, Datuk A. Aida atau nama sebenarnya Zaidah Awang memuat naik sekeping foto di Instagram yang memperlihatkan dirinya sudah tampil berhijab. Penampilan itu nampak sederhana, tenang, tapi maknanya sangat besar. Dalam caption ringkas yang ditulis, dia jelaskan perubahan itu bukan kerana desakan sesiapa, bukan kerana mahu pujian, bukan juga kerana tekanan luar. Bukan sebab orang lain, tetapi sebab hati. Ayat yang pendek tapi cukup mendalam. Pada masa sama, Aida turut membalas komen sahabat baiknya, Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashin. Di situ dia berkongsi sesuatu yang lebih pribadi. Katanya, dia akhirnya menunaikan janji yang pernah dibuat selepas melalui satu detik sukar dalam hidup. Menurut Aida, janji itu sering bermain di fikirannya selepas dia kembali sedar dari unit rawatan rapi. Bayangkan, saat antara sedar dan tidak, antara kuat dan lemah, di situlah hati mungkin jadi lebih jujur. Janji dengan Ustaz asyik bermain di fikiran selepas kembali sedar di unit rawatan rapi. Terima kasih Ustaz, moga Allah pelihara kita semua. Kata-kata itu seolah-olah menggambarkan satu perjalanan rohani yang sangat pribadi. Terdahulu, Aida dimasukkan ke ICU sebuah hospital selepas rebah sejurus menjalani sesi fisioterapi. Difahamkan, sebelum kejadian itu, beliau baru sahaja menjalani pembedahan lutut pada hari Selasa, 23 September tahun lalu. Dari bilik bedah ke fisioterapi, kemudian ke ICU. Perjalanan yang bukan mudah untuk dilalui. Kadang-kadang, Allah hadirkan ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk menyedarkan. Dalam keadaan paling rapuh, mungkin di situlah kita paling hampir dengan rasa insaf. Perubahan A. Aida ini buat ramai tersentuh, bukan kerana imej semata-mata, tapi kerana kisah di sebalik hijrah itu. Pada pandangan anda, adakah detik hampai kehilangan sesuatu dalam hidup sering menjadi titik tolak untuk seseorang berubah ke arah lebih baik? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.